Hari ini merupakan hari Jumaat dan hari Jumaat ini sangat luar biasa, gandaan yang sangat hebat. Dahlah Jumaat dalam bulan haram, 10 awal bulan Zulhijjah. Beruntung, sangat beruntung siapa yang mempertingkatkan ibadah pada hari ini. Ya tuan-tuan dan puan-puan, ini Jumaat pertama kita dalam bulan Zulhijjah dan ia bertepatan dengan hari-hari terbaik yang Allah suka untuk setiap hamba-Nya melakukan ketaatan. Dan saya tahu tuan-tuan telah listkan ibadah-ibadah yang ingin tuan-tuan lakukan. Cuma dalam bab bersedekah, saya nak mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama dengan kami semua dalam pembelian tanah masjid pertama kita. Dulu bulan Ramadan, kita telah berjaya mengumpul hampir 30%. Jadi, kita nak cukupkan 50% dana keseluruhan pembelian tanah ini. Saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan, Allah memanggil seramai mungkin umat Islam bersama dengan kita walaupun hanya dengan RM1. Boleh bantu tak untuk saya? Sebar-sebarkan, ajak rakan-rakan yang lain. Kerana Rasulullah menyatakan sesiapa yang mengajak ke arah kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala yang sempurna seperti mana mereka lakukan. Kita hanya beri RM1 kerana kita sebarkan tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang bagi 100, 200, bahkan kadang-kadang 1000. Walaupun hanya dengan RM1 daripada kita, 1000 kebaikan daripada mereka buat kita. Jadi jangan tinggalkan Jumaat ini sia-sia, melainkan tuan-tuan telah bersama dengan kami. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.